Apa kerja yang YBM Fahmi buat sekarang ni? Dia tak nampak tegas. Aku rasa pegawai MC-MC lepas ni takkan boleh tidur lena ataupun tak cukup tidur. Nak tahu sebabnya, mari aku cerita. Yang pertama sekali kita kena rujuk laporan daripada Berita Harian. Yang mana hari ini satu laporan mendedahkan Buki ni dia sanggup untuk tawarkan jutaan ringgit kepada sesiapa sahaja yang menang di dalam taruhan judi Piala Dunia ni. Dan kita semua tahulah negara kita ini mengharamkan judi online. Dan hari ini telah pun keluar satu kenyataan daripada Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil, yang mana mengarahkan MC-MC untuk menurunkan sebarang pautan kandungan video yang berkenaan dengan judi online Piala Dunia ni. Dan ini adalah langkah susulan daripada beberapa kejayaan yang telah pun dicapai oleh Kementerian Komunikasi sebelum ini. Sebagai contoh, daripada Januari 2026, dah ada 200,000 kandungan ataupun pautan judi online yang telah pun berjaya diturunkan. Sebab itulah kalau ada yang cuba persoal ataupun bertanya, apa kerja yang YBM Fahmi buat sekarang ni? Dia tak nampak tegas, kata orang lah. Tetapi realitinya yang tak faham tu adalah kita sebenarnya. Kita tak faham apa bidang tugas seorang Menteri Komunikasi. Dan dengan kita memperincikan segala hal ini, barulah kita faham. Beliau sedang berusaha untuk hal yang lagi penting daripada apa yang kita nampak. Sebagai contoh, mengekang daripada rakyat yang tidak bersalah ini untuk jadi mangsa judi. Dan inilah benda yang pada aku bertepatan untuk dibuat oleh seorang menteri. Jadi dengan arahan yang diberikan oleh YBM Fahmi ni, logiklah kalau kita tengok lepas ni, pegawai-pegawai MC-MC ni tak cukup tidur. Tapi salut terlebih dahulu kepada pegawai MC-MC yang sedang bertugas demi menyelamatkan rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Ciao.